baterai Nabino. Macam mana pembuatan Nabino? Kayu apa guna? Ada apa unsur-unsur apa? Yang penting. Susah
boleh bro. Tapi maksud dia, kita bro ni tentang Nabi Nuh. Exodus. Dalam Bible pun ada chapter lah Exodus kan ada kat chapter. Ini adalah chapter Exodus dalam Bible, dalam Taurat. Ini cerita tentang Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Dia tentang disebut sebagai surah kata surau lah. Terus ibadah orang Nabi Musa AS. Nabi Musa Bani Israel minta Nabi Musa buat rumah ibadah. Dan selepas keluar daripada cengkaman Firaun. Laut Merah. Jadi inilah detail dia. Bagaimana detail macam mana dia buat rumah ibadat. Dia sebut sebagai tabernacle. Dalam Bible. Ya, chapter tu buku lah ataupun surah. Nama surah dia Exodus. Dia okey. Hebrew ni dia punya sebutan dia banyak apa. Dia lebih kurang dekat dengan Arab. Ni kira Empire Parsi punya. Parsi. Parsi. Jadi tempat peledak dulu. bersama dengan dia ada amalan juga. So, jadi sebenarnya itu adalah salah satu skor dia. Kita ada 7 yang panjang ni. So kita potong tadi yang depan je. Dia sebenarnya zikir amalan tu. Zikir tu adalah zikir selawat-selawat. Kemudian ayat-ayat Quran yang dikombainkan, dijadikan satu zikir amalan. So, jadi zikir tu banyak. So, jadi bulung dimasukkan dalam tu. Yang nombor tu ada kasih. Nombor-nombor tu dia ada maksud-maksud dia. Contoh itu orang Islam ni. Okey, contoh nombor-nombor. Contoh macam mamak pakai apa? 786 tu bismillah. So jadi nombor-nombor tu dia ada kaitan dengan contoh Asmaul Husna. Contoh ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Itu kadang-kadang nombor-nombor ni merujuk pada bahawa okey, ayat ni sekian-sekian kita kena amalkan berapa kali. Nombor-nombor tu antara rahsia dia. Itu antara rahsia dia. Kadang-kadang itu adalah kod dia.